Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kaisa Nakibah. Saya Ramai Kaisara. Saya Zara Aisyah. Dan saya Hurun. Kami ingin membentangkan projek kami yang bertajuk Ampayan Automatik Sekolah Kebangsaan Air Putih atau AASKAP. Projek ini kami hasilkan untuk pertandingan inovasi reka bentuk dan teknologi sekolah rendah, sempena Karnival Pendidikan Digital, STEM dan TVET daerah Pendang. Kami menggunakan papan mikropengawal mikrobit seperti yang disyaratkan dalam pertandingan. Idea AASKP ini tercetus apabila kami melihat masalah menjemur pakaian di rumah. Biasanya, proses menjemur kain mengambil masa yang lama. Perlu diangkat sidai dan angkat semula ketika hujan. Kadang-kadang hujan turun secara tiba-tiba dan kain yang sudah hampir kering jadi basah semula. Cuaca di Malaysia juga tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan tanpa dijangka. Jadi, kami berfikir bagaimana kalau ampayan boleh bergerak dengan sendiri. Keluar bila panas dan masuk semula ketika hujan. Dari situlah idea ampayan automatik ini tercipta untuk memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Ampayan automatik ini sangat berguna dalam kehidupan harian. Dengan projek AASKAP, kain boleh disidai di bawah bumbung rumah dahulu. Bila mahu jemur, hanya perlu tekan satu butang sahaja dan ampayan akan bergerak keluar ke kawasan terbuka. Bila hujan, tekan semula butang tersebut dan ampayan akan masuk semula ke bawah bumbung. Kelebihan AASKAP ialah: pertama, menjimatkan tenaga. Kedua, mengelakkan pakaian daripada basah bila hujan. Ketiga, mudah digunakan oleh semua golongan, termasuk warga emas. Dan empat, paling penting, menggunakan teknologi moden yang selamat dan mesra alam. Untuk membina projek ini, kami menggunakan papan mikrobit sebagai pengawal utama, motor servo untuk menggerakkan ampayan, perintang dan LED sebagai penunjuk, wayar dan klip buaya untuk sambungan, dan replika rumah kecil sebagai model ampayan. Cara ia berfungsi: apabila button A ditekan, ampayan akan keluar dari bawah bumbung untuk menjemur kain. Apabila button B ditekan, ampayan akan masuk semula ke bawah bumbung untuk berlindung. Kami juga menambah lagu ringkas supaya ia dapat menarik perhatian pengguna. Kesimpulannya, melalui projek AASKAP ini, kami belajar menggunakan pengaturcaraan asas mikrobit, mengaplikasikan konsep RBT serta berfikir secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah sebenar. Kami berharap ampayan automatik atau AASKAP ini dapat membantu masyarakat dan menjadi inspirasi kepada rakan-rakan lain untuk terus berinovasi. Sekian dari kami. SKAP juara!